Kehamilan boleh menjadi satu tempoh yang penuh keajaiban dan juga kebimbangan. Walaupun segalanya berjalan dengan baik, rasa cemas boleh muncul secara senyap. Jika anda pernah berasa gelisah tanpa sebab yang jelas atau terbeban dengan fikiran tentang masa depan, anda tidak keseorangan. Dalam video ini, kita akan meneroka kebimbangan semasa kehamilan, mengapa ia berlaku dan cara-cara mudah serta lembut untuk menenangkan fikiran tanpa tekanan atau keperluan untuk menjadi sempurna. Kebimbangan semasa kehamilan bukan tanda bahawa sesuatu tidak kena. Di dalam tubuh anda, hormon mempengaruhi kimia otak, tanggungjawab yang meningkat menajamkan kesedaran. Sistem saraf sentiasa berjaga-jaga untuk melindungi bayi anda. Kepekaan yang meningkat ini adalah semula jadi, tubuh anda sedang belajar untuk lebih berwaspada. Memahami kebimbangan membantu melembutkannya. Ramai ibu berasa bersalah kerana terlalu bimbang. Namun, kegembiraan dan kebimbangan boleh wujud bersama. Kebimbangan bukan tanda kurang bersyukur. Ia adalah cara minda menyesuaikan diri dengan ketidakpastian. Melepaskan rasa bersalah mengurangkan kebimbangan lebih daripada cuba menekannya. Kebimbangan sering bermula dalam tubuh. Anda mungkin menyedari, dada terasa ketat, pernafasan cetek, fikiran berlumba-lumba. Menenangkan tubuh terlebih dahulu membantu menenangkan minda. Pernafasan perlahan dan dalam menghantar isyarat keselamatan kepada sistem saraf dan isyarat itu juga sampai kepada bayi anda. Satu teknik lembut, tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 saat. Berhenti seketika. Hembus nafas melalui mulut selama 6 saat. Ulangi selama beberapa minit. Hembusan nafas yang lebih panjang mengaktifkan tindak balas penenang semula jadi tubuh. Perubahan kecil ini boleh mengubah keseluruhan keadaan emosi anda. Kehamilan sering disertai dengan lebihan maklumat. Mencari maklumat secara berterusan boleh meningkatkan kebimbangan. Pilih satu sumber perubatan yang dipercayai. Satu panduan pembelajaran yang menyokong. Hadkan input yang tidak perlu. Minda anda memerlukan ruang untuk berehat sama seperti tubuh anda. Kebimbangan hidup di masa depan. Pembumian membawa anda kembali ke masa kini. Amalan pembumian yang mudah. Rasakan kaki anda menyentuh lantai. Perhatikan pernafasan anda. Letakkan tangan di atas perut. Saat ini selalunya lebih selamat daripada masa depan yang dibayangkan. Pergerakan ringan membantu mengawal hormon tekanan. Berjalan, regangan atau yoga pranatal. Meningkatkan peredaran darah. Melepaskan ketegangan yang terkumpul. Menyokong keseimbangan emosi. Pergerakan tidak perlu intensif untuk menjadi berkesan. Tidak semua maklumat atau perbualan menyokong ketenangan. Lindungi ruang emosi anda. Hadkan cerita negatif. Jauhkan diri daripada perbincangan yang menekan. Pilih persekitaran yang menenangkan. Sempadan bukanlah pengelakan, ia adalah penjagaan diri. Kadangkala kebimbangan boleh menjadi sangat membebankan. Pada saat inilah sokongan paling diperlukan. Berbual dengan pasangan, rakan atau profesional membantu melepaskan beban mental. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ketenangan tidak datang sekali lalu kekal selamanya. Ia dibina melalui saat-saat kecil yang berulang. Setiap kali anda kembali kepada pernafasan, tubuh anda belajar tentang keselamatan. Konsistensi mencipta kestabilan. Apabila sistem saraf anda menjadi tenang, persekitaran bayi anda juga menjadi lebih lembut. Saat-saat tenang membantu membentuk pengawalan emosi, daya tahan terhadap tekanan, rasa selamat. Anda bukan sahaja menenangkan diri, anda juga sedang mengajar ketenangan kepada bayi anda. Kehamilan mengajak anda untuk memperlahankan rentak hidup. Memperlahankan langkah bukan bermakna ketinggalan. Ia adalah menyelaraskan diri dengan keperluan tubuh anda. Dalam tempoh ini, kelembutan adalah satu bentuk kemajuan. Kebimbangan semasa kehamilan tidak menentukan siapa diri anda. Ia adalah satu isyarat yang meminta penjagaan, rehat dan kefahaman. Anda tidak perlu menghapuskan kebimbangan sepenuhnya. Anda hanya perlu bertindak balas terhadapnya dengan kebaikan. Setiap nafas yang tenang menyokong anda dan juga bayi anda. Ikuti Wikimedia untuk panduan yang lembut dan berasaskan sains, membantu anda melalui kehamilan dengan kejelasan, keseimbangan dan ketenangan.